Korang sanggup lagi pakai dongle macam ini dengan external hard disk macam ini kan? Bahaya tu tak? Hari tu aku nak transferkan memory card punya video, nak pergi ke komputer, sekali connection loss. Sebab dekat USB dia ni dah degraded tau, berpusing-pusing tu. Memang risky gila. Lebih baik korang simpan sikit duit, lebih kurang 100 lebih je korang dapatkan ni. Ugreen 10-in-1 USB-C docking station untuk Mac Mini M4. Memang kerja korang memang senang dah. Dalam ni korang boleh letakkan korang punya external hard disk ni, M.2 NVMe ni boleh sampai 10GB punya speed. Lepas tu korang dapat USB-A sampai 3. Kat belah depan korang ada dapat satu SD card dengan juga TF card punya ni. Slot dua-dua ni boleh pakai serentak, tahu tak? Memang function gila. Lepas tu benda ni, dia punya docking station ni plug and play sahaja, tak perlu korang nak install apa-apa app. Yang ini korang boleh masukkan external hard disk ni terus kepada NVMe slot dia dekat belah bawah. Lepas tu korang dapat lagi display port. Yang model aku dapatkan ni 10-in-1 ni dia ada display port. Selain dia ada lagi satu option, yang itu korang dapat lebih banyak USB-A kalau korang perlukan USB-A. Lepas tu korang tak ada di display port saja. Lepas tu korang tak payah pakai dah dua ni berwire-wire atas meja korang. Meja korang lebih kemas dan juga data korang lebih selamat. Selepas ni serius lah, 100 lebih je. Lepas tu data transfer korang lebih selamat dengan Ugreen 10-in-1 USB-C docking station. Kalau korang tengok model mana yang korang nak, tekan dekat link aku dah letak ke tepi situ.